Hai, Assalamualaikum. Ni Cik Ain ada cottage pie. Kita orang macam teringin nak makan something malam-malam kan. Apa lagi Cik Ain buat, record kejap. Senang je. So, apa lagi? Jom kita mula. Okay, mula-mula ni Cik Ain rebus air sebab kita nak rebus kentang ni lah. So, kita kupas kulit kentang. Sambil tu kita rebus air kan. Cepat. So, korang kupas je kentang. Cik Ain ada dalam 7 biji kat sini. Saiz macam tu lah. Lepas tu korang potong lah kecil-kecil sebab bila dia kecil, dia lagi senang empuk lah. Dia senang masak. So, tak adalah nak kena tunggu lama-lama. So, masukkan kentang kita dah potong tadi dalam air yang kita dah gelegak kan. Tutuplah dia. Lepas tu dalam 10 minit gitu, check. Kalau dah lembut, dah boleh angkat lah. Macam ni Cik Ain chop pula. Cik Ain check pakai garfu je, cucuk-cucuk. Lepas tu, tengok tu kentang kita dah pun empuk. Kita boleh angkat, letak dalam bowl. Korang letaklah dalam bowl mana pun. So, sekarang ni kita ada Promax Unsalted Butter. Okay, yang ni kita akan letak unsalted butter tau. Nak bagi dia rasa berlemak-lemak. Sorry Cik Ain sesama sikit. So Cik Ain masukkan butter dalam tu. Lepas tu Cik Ain lenyek je pakai benda ni. Apa yang ada je. Tak payah nak spesifik dia punya smasher ke apa, tak payah. Bila dah cantik macam tu, kita akan tambahkan perasa lah. Yang ni korang kena rasa lah. Rasa dia dah masin ke belum. Lepas tu Cik Ain tambah low fat tau. Cik Ain tak pakai full cream sebab butter tadi dah berlemak. So Cik Ain tambah low fat. Sebab kalau Cik Ain letak full cream, dia terlalu berlemak. Terpulanglah korang kalau nak letak, tak kisah. Okay, so sekarang kita nak masak daging dia pula. Okay, untuk daging ni korang masukkan je tanpa letak butter dulu sebab kita nak bagi kering dia punya air daging tu. So kita cocok kita hancur-hancurkan dia bagi dia jadi begitu. Nampak tak ada air-air tu kan. Kita akan masak sampai dia kering lah sebab kita tak nak rasa hanyir. So bila dah kering tu Cik Ain masukkan butter lagi sekali. Cik Ain masukkan butter. Okay, lepas tu kita dah masuk butter, kita masuk juga bahan lain, bawang, seleri, carrot. Cik Ain masukkan seleri dengan carrot ni kita nak tahu tak, mirepoix. Kita nak bagi dia rasa macam tu lah, bagi dia flavor sikit lah. Okay, korang gaul-gaul. Lepas tu check bila dah masak. Tak payah nak lembik sangat pun tak apa. Okay je macam ni. Lepas tu kita masukkan sos bolognese. Lepas tu masukkanlah sos cili, serbuk perasa, black pepper. Terpulanglah you guys nak masukkan apa, terpulang. Bagi sedap. Okay, Cik Ain memang tambah gula sikit. Nak bagi manis-manis sikit. Kita maklum lah tekak-tekak orang Kelantan ni kan. So kita akan masak lagi gaul sampai dia sebati lah. Dia serap sos-sos tadi tu. Lepas tu korang rasa lah. Kalau ni buat masin sikit tau. Kita nak masinkan dia sikit sebab kita ada mashed potato tadi kan. Okay, ni Cik Ain ada aluminium foil. Okay, kalau korang tak ada aluminium foil, nak pakai bekas yang oven friendly tu pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak bakar lepas ni. So korang susun lah macam tu. Kita masuk daging. Lepas tu kita masuk mashed potato. Kita tadi layerkan dia. Ni mashed potato kita dah buat tu. Cik Ain tak buat hancur sangat tau. Cik Ain nak ada chunky-chunky sikit. So bila dah layer macam tu, you guys ratakanlah dia, bagi cantik, bagi kemas macam tu. Ni Cik Ain ada mozzarella yang shredded punya tau. Dulu Cik Ain dah beli yang block, tapi kali ni Cik Ain beli yang shredded sebab senang. Lepas tu dia ada ziplock dekat situ. Cik Ain rasa semua rumah kena ada satu ni sebab emergency nak buat apa-apa senang. Nampak dia dah shredded macam tu. Ni korang simpan dalam peti beku tau kalau tak nak guna. So dia boleh tahan lama. So mozzarella tu kita letak atas je lah. Tabur sebanyak mana you guys nak. Tapi saranan Cik Ain jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit lah. Just nice untuk tutup atas dia. Okay dah. Macam tu nampak. Cik Ain walaupun Cik Ain ada 2 kilo kat situ, Cik Ain letak setakat tu je. Ni Cik Ain tutup sebab yang ni Cik Ain nak frozenkan dia. Nanti kalau orang datang rumah senang Cik Ain bakar je. Ini satu ni Cik Ain bakar kita nak makan. Bakar dia 180 darjah dalam 10 minit macam tu. So sementara tunggu dia bakar, Cik Ain nak minum susu dululah sebab Cik Ain ni suka minum susu coklat. Cik Ain tak boleh minum susu yang putih tu. Tak tahu, tak boleh telan. Okay, so kita check sikit. Tu dah nak masak tu, kita bagi perang lagi lah sikit. So dalam 10 ke 15 minit macam tu, Cik Ain punya ni dah masak. Kita keluarkan, kita tengok dah cantik ke belum. Nampak tu cantik. Kan sih? Dah macam ni cantik, dah masak dah tu. Sebab yang dalam-dalam ni semua dah masak. Kita nak masak dia punya mozzarella je. Dah siap. So jemput makan.